Pada suatu hari, Semua buat apa tu? Kami tunggu awak baru nak makan. Oh, iya ke? Saya nak tunjuk sesuatu ni. Awak semua nak tengok tak? Apa dia? Tapi jangan terkejut tau. Apa tu? Kalau saya buat naik video ni, mesti ramai pengikut kan? Nanti saya akan jadi terkenal. Kis, ramai tengok, belum tentu ramai suka. Kadang orang tengok sebab nak kecam je awak ni. Hahaha, biarlah awak ni Huda. Siapa cepat, dia dapat. Jadi, kalau saya dapat, saya lah jadi terkenal. Tapi, kalau benda tu memalukan diri sendiri, berbaloi ke semua penonton yang tengok tu? Alah, awak ni Alia, bertenanglah. Kita ni kan muda lagi. Jadi, kita kena bergembira lah dulu. Nantilah kita fikir. Memanglah, nak bergembira memang tak salah. Tapi, kalau dah sampai hilang maruah tu, itu bukan bergembira namanya. Itu hanyut. Betul tu dah. Dah lah, awak semua ni tak sokong saya. Saya tak nak berkawan dengan awak berdua. Ni bukan Kiss ke? Pergi belajarlah, bukan buat TikTok. Apa ni, budak sekolah lagi tak reti malu ke? Alah, kenapa ni? Budak, tengok ni. Kiss, kenapa komen macam ni? Saya dah agak dah benda ni suka jadi. Ya Allah. Itu jenis suka ikut orang. Tapi komen-komen ni melampau betul. Kesiannya. Itulah saya marah cara dia. Tapi orang tak patut menghukum dia macam ni. Kadang perbuatan dia lagi teruk daripada manusia yang komen macam ni. Betul tu. Orang suka tengok jatuhnya orang lain. Tapi lupa nak bangunkan. Betul tu. Macam mana lah ni? Saya cuma nak orang suka saya. Tapi sekarang ni macam satu dunia yang benci saya. Semua orang pandang rendah. Saya rasa saya dah malukan diri saya lah. Saya yang minta semua ni sendiri. Tak naklah buat dah. Alia lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiss. Awak okey ke? Alia, saya tak tahulah. Saya rasa macam semua orang benci saya. Saya pun tak tahu kenapa saya buat semua benda tu. Dia macam saya dah malukan diri saya. Saya rasa malu sangat, Alia. Kiss, dengar sini. Semua orang pernah buat salah. Tapi awak jangan biarkan salah tu guna semangat awak. Tapi Alia, saya malu. Dah lah semua orang yang komen tu dari sekolah kita. Kalau saya pergi sekolah esok, mesti diorang kecam saya lagi. Saya malu. Tak apa. Esok datang sekolah. Saya dengan Huda tunggu. Jangan lari dari kenyataan. Kiss, kita buka dengan hati yang baru. keesokan harinya, Christina datang ke sekolah seperti biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya macam apa awak, Kiss? Awak okey? Saya okey je. Saya dah padam dah semua video-video saya tu. Lepas tu, saya rasa malu jugalah. Bagus, Kiss. Semua perubahan berlaku dengan satu kesedaran. Macam tu baru betul. Saya bangga dengan awak, Kiss. Tak semua orang tahu mengaku kesalahan sendiri. Baik, saya minta maaf. Alia, Huda, saya dah belajar satu perkara yang kalau kita kejar kejayaan, kita akan nilai diri kita. Tapi kalau kita kejar redha Allah, hidup kita akan diberkati. Betul. Itulah makna sebenar khalifah. Bukan sempurna, tapi tahu tanggungjawab dan batas.
Baiklah. Awak semua nak pergi kantin tak? Boleh. Okey, jom. Jom. Wah, cantiknya. Budak, Alia, tengok sini. 1, 2, 3. Wah, tak sangka kan. Dulu, telefon ni saya gunakan untuk perkara yang sia-sia. Waktu tu saya menyesal sangat-sangat. Tetapi sekarang, saya nak gunakan telefon ni untuk rakam perkara-perkara yang bermanfaat. Macam inilah kempen jaga akhlak kita. Saya nak rakam banyak-banyak. Macam ni baru telefon moden, gunakan media untuk kebaikan. Betul tu. Kalau semua orang sedar tanggungjawab masing-masing, kita tak akan hina arah sebab dunia maya. Betul. Marilah kita ambil gambar sama-sama. Jom. 1, 2, 3. Kadang kita tak sedar dunia yang kita kejar ni cuma cermin. Bila kita tunjuk keburukan, ia balik semula pada kita. Tapi bila kita gunakan untuk kebaikan, pantulan tu jadi cahaya untuk orang lain. Setiap kita ada harifah, bukan sempurna, tapi mampu berubah.